2017 tahun terakhir saya beraya. Pertama kali tu memang rasa pelik lah, tapi dah lama dah boleh terima. Saya tahun 2024. Tahun 2025. 2025. Itu last. Tahun 2025. Arwah mak last 2003 dengan arwah ayah last 2006. Ayah 1996, mak 2022. Kali terakhir beraya tahun 2017. Pada tahun 2020. Hari raya kedua, ayah saya ajak naik bot pergi mancing. Aku masa kecil lah, abang bawa balik kampung dia dekat Sungai Padi. Lepas tu dia ajak mancing ikan dekat Sungai Padi. Pakai baju sama-sama, sedundun. Malam tu kami akan pergi beli baju raya bersama. Lepas tu pagi raya tu kami akan pergi sembahyang berjemaah. Shopping, lepas tu masak, of course lah masak. Tapi itulah, tahun ni tak dapat masak sama lagi lah. Masa kita orang ramai-ramai dapat kumpul adik-beradik, anak-anak saudara dan mak ayah. Kita orang konvoi naik kereta ramai-ramai pergi raya mak saudara mara. Last kali bersama-sama Tik Nas membuat ketupat bersama-sama dengan mak. Itu yang paling last, agak sampai sekarang tak dapat dilupakan. Masakan rendang ayam kampung, itu satu kenangan lah yang tak boleh dilupakan. Bila kami dapat berkumpul bersama lah, setiap kali perayaan Hari Raya Aidilfitri, kita cipta memori bersama. Itulah kenangan terindah. Dan hargai mak ayah, hormati, dengar kata, terima nasihat orang, jangan terlalu memberontak. Sebaiknya kalau ada peluang nak peluk diorang, cium diorang, gunalah peluang tu. Peluk diorang betul-betul, cium, cakap awak sayang dekat diorang, dan jadilah anak yang berjasa pada mereka. Sentiasa hormat dengan ibu bapa selagi mereka bernyawa. Selagi kita ada peluang, balik ke kampung, jumpa ibu ayah. Banyak. Yang penting awak kena dengar cakap mak ayah awak. Sayang, hormati. Lepas tu tengoklah muka mak ayah awak tu. Berkemungkinan tahun ni last Ramadan dorang. Sayangilah mereka, kasihilah mereka. Sebab kasih ibu dan bapa ni tidak ternilai harganya. Hargailah ibu bapa selagi kedua orang tua masih ada. Sayangilah ibu bapa anda selagi mana mereka masih ada. Hormatilah mereka dan jadilah anak yang baik kepada mereka. Pasti indah alunan takdir rayamu di sana. Hanya Tuhan yang tahu, aku terlalu rindu beraya dengan